Di celah bangunan flat yang kelabu, terselit sebuah kebun komuniti. Ia sepatutnya menjadi nadi dan sumber rezeki penduduk di sini. Malangnya, harapan mereka kini seakan layu bersama tanaman. Keringat yang tumpah terasa sia-sia. Bagi Pak Alif dan jiran-jiran, tanah ini sudah mati dan alam tidak lagi menyebelahi mereka. Mereka hampir menyerah kalah. Habis, layu semuanya. Tanah ini dah tak subur. Nasib kita tak baik musim ni. Tidak mengapa, mungkin bukan rezeki kita. Sudahlah, Alif. Namun, Adiwira sebenar tidak semestinya mempunyai kuasa magis atau sut terbang. Dahliana, seorang murid RPM yang berilmu, tidak melihat kegagalan. Dia melihat sebuah persoalan sains yang belum dijawab. Apakah masalah sebenar kebun ini ya? Saya menera dan kertas litmas. Ilmu pengetahuannya membuktikan bahawa alam sentiasa memberikan jawapan jika kita tahu cara untuk mengkajinya. Untuk apa tu nak? Tidak mengapa. Kertas litmas mungkin ada jawapannya. Dengan secebis kertas litmas, misteri akhirnya terungkai. Tanah ini bukan mati, tetapi terlalu berasid. Dahliana mengetuai kempen gotong royong. Tanpa bahan kimia yang mahal, hanya berbekalkan cengkerang telur dan kapur pertanian, Dahliana memimpin mereka memulihkan kembali tanah yang sakit. Semua penduduk flat bekerja bersama-sama dengan wajah yang ceria. Berbekalkan ilmu di dada, kebun yang mati kembali bernafas. Ia bukan sekadar tentang sayur-sayuran, tetapi tentang bagaimana ilmu seorang murid menghidupkan kembali harapan masyarakat. Wah, Pak Alif, banyaknya sayur. Alhamdulillah, syukur atas limpahan rezeki.